Yusuf Asmi itu dia nggak layak jadi fighter. Menurut saya tuh Yusuf Asmi itu lebih layak tuh dia jadi koki, masak atau apa ya. Kalau di dunia fighter dia nggak layak. Saya cari dia di tracking ternyata orang Malaysia juga benci dia kok. Jadi nanti kalau dia tanding sama saya, orang Indonesia tambah benci sama dia. Lebih baik dia sebelum Desember mendingan ngundurin diri dari factory ini. Jadi saya kasih kesempatan buat Yusuf Asmi kalau mau mengundurkan diri. Karena dunia boxing ini tidak layak untuk Anda. Saran saya buat Yusuf Asmi nggak usah main boxing, main silat aja. Kayaknya Anda lebih layak untuk. Kau ni cakap banyak lah Yunus kau ni kan depan lain, belakang lain. Kau nak fight, kita fight lah. Jadi kau tak payah cakap aku ni nak jadi tukang masak lah, nak jadi apa, nak jadi tukang koki lah. Dalam dunia boxing ni kau tak layak. Nanti kau tengok ni aku bukan cakap kosong. Kau lihat hasil training aku selama 4 bulan untuk lawan dengan kau ni. Kita tengok. Jadi kau tak payah nak cakap banyak nak suruh undur diri. Kenapa kau takut ke? Kenapa kau takut ke nak lawan ke atau macam mana nak suruh undur diri? Sekarang kau nak fight ke tak nak fight? Sekarang kalau kau nak fight, kita fight. Jadi kau tak payahlah cakap suruh aku jadi tukang masak. Aku tak payah nak masak lah. Isteri aku boleh masak untuk aku lah. Jadi kau tu yang mungkin tak ada isteri, jadi tak ada orang nak masak ke, ataupun isteri kau tak suka masak untuk kau ke. Jadi untuk tukang masak ni, aku rasa aku tak perlu jadi tukang masak. Aku suruh isteri aku bantu masak sebab isteri aku masak sedap. Jadi aku nak bagi tahu kau sekarang ni, kalau kau nak fight, kita fight. Jadi kau tak payah cakap banyak lah Kau nak cakap fighter Malaysia ni di bawah fighter Indonesia di atas. Begini, aku ni sangat menghormati Abang Rudy Golden Boy dan juga Abang Jordan tu semua itu fighter-fighter bertaraf bintang, legend dan sebagainya. Jadi kau tak usah ikut bawa-bawa masuk semua orang yang mau lawan kau dengan aku. Bukan yang kau nak kena panggil. Kau lawan atas ring, Abang Rudy Golden Boy akan duduk tolong lawan untuk kau. Kau panggil Jordan datang lawan untuk kau. Takkan kau lawan dengan aku lawan dengan kau. Aku boleh panggil ke fighter, the best fighter Malaysia. Aku panggil boxer Malaysia yang power macam Farkan ke, atau mana-mana Muay champion yang pernah main kat One Champ untuk lawan saya. Tak kan, kita lawan 2 orang kan. Jadi kau tak payah cakap banyak. Jadi kau tengok nanti bulan 12 aku suruh kau buat persiapan. Aku akan pecahkan bibing kau. Kau tengok macam mana. Aku guarantee bibing kau mesti pecah punya. Okay, kau tunggu. Okay, Assalamualaikum.